So Ya, korang, aku malas nak. selamat datang ke channel Kage Oba. Okay, so hari ni kita akan hunting untuk warden. Ya korang? Betul kan korang? Betul? Ya benar. Betul. Ya, benar. Demi negara kita. Betul. Setuju. Okay. Amerika style. Amerika style. So dari Kita membuang kata orang. dari membuang masa, mari kita lebih membuangnya. Let's go. Few minutes later. Adili merangkak. Tak, aku yang tu. Oh ya, aku lupa Adili kan ni. So Swiss ni lagi nyusul kat kau kot. Orang ni kalau nak checkpoint lagi cepat, aku letak kat sini je. Okay. Inventory kau penuh ke apa? Apa je. Wait. Aku tampak. Weh, kita tak letak. Jap. Weh. Potion. Korang tengok aku nak buat. Tak apa. Aku tengah umpan dia. Ke tempat lain. Kenapa? Kalau aku slow falling, Weh. dia dengar ke? Dia ada kat depan kita. Hati-hati. Aku tengah umpan dia kat tempat lain dulu. Sekejap. Ali, kau boleh tu ke? Warden boleh bawa engkau tak? Weh korang, tolong. Kenapa? Sekejap, aku jumpa satu tu spawner. Hancurkan dia. Dah, aku dah hancurkan dah. Weh. Sian dia orang. Wow. Apa tak tackle dulu? Sekejap, aku rasa aku jumpa salah satu part chest. Astaghfirullah, ada 3 kat sini. Tempat diri. Wow. Tidur. Aku nak buat benda gila lah korang. Jangan. Ya, mula. Silakanlah kalau kau nak mati. Aku tak nak mati ni. Oh ni macam ada chest. Ada chest. Ada macam tak? Golden apple. Oh my god, sharpness 5. Ngepael! Weh. No! Ada orang ke kat situ? Oh, aku jumpa Macam dekat in-game ni sekarang. Okay, so yang tu tak lupa. Oh. Siapa nak ikut aku? Kita PVP sama-sama dengan ni. Si warden ni. Dah geram aku dengan dia ni. Ramai orang mati. Aku nak pergi korang aku kat tengah itu tahu. Ancient City. Fight me bitch. Yaman, cuba pergi bahagian tengah. Ada redstone. Oh yang tu Bahagian tengah. Atim itu. Ada redstone. Atim itu kan tempat untuk belajar redstone. Jadi aku boleh ajar korang sini pergi tengah. Tak aku. No. Weh, kita tengah perang-perang patut nak belajar apa? Tengok ni cantik tau mekaniknya. Sekejap. Hatim, Tengok ni, aku kau tengah perang ke Hatim? Tak ada, aku tengah belajar dekat sini. Nama ada satu tengah bawa. Tak, kita hancurkan sebab bangga tidak ke yang detector dia ni. Oh, ni detect kalau ada arrow. Okay, arrow. Ni apa ni, lantern? Weh, suara warden daripada sini boleh dengar. Aku jauh pun. Berapa blok daripada dia. Aku tengah PVP dengan warden ni. Hello, warden. Saya PVP. Teman aku pula discover dia punya tu dekat spawner. So aku baru jumpa sangat. Aku tengah baca redstone. Okay. Dalam aku pula masalah ni. Ini literally gelap, aku tak nampak apa. Tak, aku rasa aku nak mati kot ni. Hello Warden. Aku PVP dengan warden tu dari tadi, kau tahu. Tak splash, jap. Ada tu ke? Gunpowder ke? Aku bawa gunpowder tapi sikit je. Aku ada bawa macam separuh stack. Nanti korang guna. Aku ada bawa macam Ali, jap. Ali lah. Wah! Wah, ni gue kok. Cepat, tengok. Run for your life. Jap. Aku kat mana ni? Ada Lee, tolong. Macam mana village? Aku tak tahu. Oh, shoot, aku terspawn benda baru. Aku yakin kawasan kau ada satu weh. Ada dia buang.
sensor dari bawah tempat yang sama kayak dari awal-awal tu. Yes. Kosong. Oh, Lu chest kosong. Yang chest kosong tu tutup. Chest depan aku wardennya. chest kosong tu tutup. Dah dah. Buang. Aku lupa nak buang. Kat tower ada satu yang datu kosong. Yang tower ke? tak? Tahu. Oh, tahu ya? Tutup atau hancurkan. Biar korang tahu. I think kawasan kau ada satu tu satu spawner tapi aku tak tahu kat mana. Tadi aku tak aktifkan. Oh my god, aku tadi. Oh my god, aku baru. Iman. Somehow warden ni menyebabkan aku boleh guna elitra aku. What? Wow, Fuyo Hatim mendapatkan kuasa Betul, dia. Tak jelas lah. Wih. Macam mana tu? Sebab dia tolak aku. Dia tembak aku waktu aku tengah double jump. Jadi aku terkelopet jauh betul. Fuyo. Weh, Hati menjadi evolusi baru bukan. Hatim akhirnya bukan. Kau tahu tak anime yang jenis yang ada satu watak ni dia tak ada kuasa. Sekali rupanya kuasa dia last minute baru muncul. Macam epic battle. Takkan ada tu Aku lompat. Weh. Tutup atas chest atau hancurkan? Wah, tak ada sensor. Apa hancurkan dah senang. Okay, so kita macam mana ni? Ni siapa ni? Sabar. Banyak. Okay. Oh no, aku punya torch mulai habis. Banyaknya sensor dia. Tu lah. Hancur kan? Ya, aku tengah hancurkan ni. Weh, dia orang datang. Siapa yang dekat belakang kau? Ya, aku nampak. Nama ada satu bawah aku. Shit, aku Depan aku. umpan dia. Ada golden apple ke? Bukan tu kalau kata aku pula. Oh shoot, aku macam dalam saran je. Bye bye. Tu siapa tu? Okay, Hatim. Kenapa kau datang sini? It starts with Weh, trauma aku tu. Seram tu. Seram gila. Dia ibarat kau tak? Tahu tak aku tadi nampak Hatim keluar dari Aku bawa boost. tahu tak tadi aku nampak Hatim dia keluar tempat yang gelap tau. Dia ibarat Hatim kena tarik dengan monster tu tau. Bocah generation. Sihir ke apa ni? Nanti balik. Hatim, Iman nanti balik kau terus buat splash potionnya. Sebab aku dah readykan dia punya tu. Lepas bagus dia balik macam mana? Mati. Bukan. Kalau nanti kan kalau korang mati spawn balik kat kawasan tu. Kalau tak lalang aku kat sini, nanti aku respawn ke aku tengah break sensor banyak ni. Sama. Aku pun sama tengah hancurkan sensor. Sebab aku tak jumpa spawner, aku hancurkan sensor je lah. Aku tak boleh. Makan. Weh, korang. Aku ada kata-kata terakhir sebelum aku mati sebab wardennya betul-betul kat sebelah aku. Okay. Tak nak tembak warden pun dapat apa pun. Nanti lepas ni aku tukar seluar pula. Tukar seluar. Mana snow block ni? Snow block sepatutnya ada tapi macam tak ada je. Kena hancurkan balik. Tu Nova Elite yang pakai batu, yang ada armor trim putih tu. Itu aku. Aku je satu-satu yang pakai armor trim putih. Mas nanti tahu ada warden kat atas kau. Tahu. Kalau paling kena cium je. Aku YOLO ni. My god, tak baik nak YOLO ni. Kau diam. Aku tadi Yoli. Korang letak kat sini lah. Tapi korang letak kat chest 5 tu. Kenapa korang set spawn point kat sini? Tak apa. Dekat. Kita orang kat situ. Jangan hancurkan tu katil tu. Jangan hancurkan. Hancurkan lah. Babi. Murah. Cibai siapa paling panah kat aku siap. Aku ingat kau yang letak panah kat aku. Aku tengah berhati-hati tengah cari mana dia punya sensor dia. Kau tahu tak aku dah boleh selamat tau dari wardennya. Lepas tu ada orang tembak panah ke arah aku. Terus bunyi. Siapa? Bukan aku tengah sneaky. Ada pengkhianat ke dekat kita punya team ni? Alamak, siapa? Aku tak tembak weh. Aku nampak Nufail tu. Barang.
Oh, Tak tahu siapa tak. Siapa tu? Tadi ada panah terbang lagi ni. Siapa tak campak? Bukan aku. weh. Hello. Hatim, kita roleplay nanti, Tim. Tak ada. Tak tahu tu siapa entah. Aduh, mungkin wardennya kot suka tembak orang. Macam mana warnanya? Warna yang tembak. Depan mata aku. Ya Allah, ya Tuhan. Tadi ada panah terbang lagi. Orang tengah marah weh. Aku tak boleh jalan. Aku tak boleh sangat kelihatan sikit. Ya pak. Jadi je aku punya tu distraction tu. Pula Ancient City lain. Oh. Lepas tu, aku dah pernah buat. Dah dengar macam tak ada lagu pun. Ada depan mata aku. Dia memang tak ada lagu pun sebenarnya. Dia lebih ke rakaman. Bang Zai. Apa target tu? Dia target aku. Yang tu ni tu. Aku pula yang ni ke sebab aku tanya aku tadi je. Oh, sebab Kenapa aku buka SP je lah. Aku nak balik-balik belum berapa banyaknya. Aku. Tu screenshot bukan aku. Oh my god. Ada orang masuk tu. Siapa? Siapa masuk? Oh 12. Itu tu. Oh, Bria. Halo. Oh, ada orang masuk. Oh, aku ingat Janganlah kita orang berada kat sini. kau yang kata ya. Sikit je. Kita nanti dibutakan je. Wah, Iman. Iman, where are you? Halo, Tim. Kalau aku dekat dengan hati ni, Aku aku nak nak kumpulkan barang. Iman, bawang kau ada warden. Aku tengah cari sensor. Aku tengah cari sensor. Aku tahu. Kalau tak nampak, boleh masukkan sensor. Tu api tu sensor. Sekejap, cuba... Warden kena racun. Hahaha, kena racun. Wow. Astaghfirullahaladzim. Kau bawa tiga warden. Mati. Oh, sensor. Mana sensor? Aku nampak sensor kat sini. Mana? Aku kena tembak. Eh, Rafa, tolong aku. Kat belakang kau. weh, Iman, jom. Itu betul-betul nyorok. Kita buru warden, jom. Let's go. Hatim, jom. Kita buru warden. Ada warden dia tengah cari Jom orang. buru-buru Oh jom. my Buru-buru. god. Arrow aku 67. Oh my god. Kita nak cari warden yang mana ni? Warden yang mana? Dekat dengan daerah kita. Alamak, itu Matilah aku. Weh, ni ada seekor. Tembak. Nanti. aku nampak si Safa mati kat depan mata aku. Sama tu. Weh, siapa tembak aku? Tembak. Weh. Tembak. Hatim. Dapat Oh, jangan tembak aku. Bukan aku weh. Babi. Kena jom dah. Weh, ada pengkhianat. Alamak. Tembak. Lari. Lari. Aku nampak sensor kat situ. Masalahnya aku tak nampak. Tapi aku tak nampak kat mana. Aku dengar aku tak nampak kat mana. Sampai je. Guna. Sebab sekarang aku Guna pedang. Tengok dia, oi. Oh my god. Sekali slay je. Kiannya tak apa. Oh, dengan warden. Okay, abaikan aku. Okay. Kat tower tu aku dah tahu dapat. Siapa tembak aku tu Aku tahu ada orang tembak aku. Lah, Iman. Kau abaikan aku ke sampai hati kau? Aku- Mana kau? Nak tembak kau? Aku tak perasan. Aku kan nak tarik musuh di tempat lain. Siapa lagi? Allah. No. Buntut. No. Lord. Geram pula lah aku dengan benda ni. Basically orang warden lagi susah dapat Ender Dragon. At least Ender Dragon capak kau ke void. Sebab warden ada banyak gila masalahnya. Serius. Dia boleh buat black card, dia boleh tembak, dia boleh kata dia annoying overpower. Aku rasa dragon pun tak boleh deal true damage weh. Itu masalahnya. Aku benci lah benda
day aku rasa lagi sebesar daripada kalau Eken Dragon. Sebab Dah lah, at least kuasa Eken boleh macam keluar okay. banyak lagi. Bukan satu. What that's right. Music glitch. Kita ambil Kalau dia banyak kan satu music. je. Ini bayangkan ni macam what? And the Dragon tapi ada 10. Oh. Seriously weh, annoying. Masalahnya nyawa dia tu 2 kali. Kan ni? Oh man. Aku dengar macam ada 2. Jap. Aku letak speed potion ni. Tapi 3 minit tak apa, 3 minit lah. 3 minit Sekarang dah macam lari biasa. Hello, Safan. Weh, Safan. Border panjat weh. Sekarang kat bawah satu weh. Tank atas weh. Weh, Safwan kat belakang kau. Kan? Safwan belakang kau. Jap, aku Kan? umpan dia. Banyak lagi Cepat, punya Safwan cerita pergi. ni. Safwan pergi. Ni. No, tak boleh. Na. Aku nak buang apa pula ni? Oh, chopper dah berkarat ni. Astaghfirullah, banyak gila kat sini yang benda bunyi dia ni. Run baby run for your love. You tell how to tell. Always so mine to run.